Ni tuan-puan semua yang dengar video saya ni, antara manfaat yang terbesar kalau tuan-puan simpan emas yang sebenarnya ialah tuan-puan dapat adakan simpanan kecemasan dan juga yang paling kurang tuan-puan ada tabungan yang kukuh. Benda ni sebenarnya satu masalah tuan-puan, sebab kalau tak jadi masalah, tak adalah pula dikeluarkan data bahawa lebih 70% daripada rakyat Malaysia tak ada simpanan walaupun RM1,000, menandakan bahawa simpanan ni ialah satu masalah kewangan yang semua orang ada dan majoriti orang ada, dan tak ramai pula orang yang sedar macam mana cara kita nak atasi ataupun kita nak ubati perkara macam ni. Kalau tuan-puan rasa nak menabung RM1,000 itu susah, memang susah sebab tuan-puan nampak dalam bentuk angka dan nombor, tetapi kalau tuan-puan simpan dalam bentuk emas, dia akan jadi lebih senang. Contoh tuan-puan, 1 gram macam ni dah 460 lebih pada hari ni. Ada 2 gram dah ada simpanan dekat-dekat RM1,000. Tuan-puan ada 2 gram macam ni pun bermakna tuan-puan telah pun ada simpanan sebanyak RM1,000, yang mana 70% daripada data yang cakap tadi tu ramai orang yang tak ada. Jadi tuan-puan, nak simpan emas ni bukan soal kita bekerja ataupun tak bekerja, soal duit sikit ataupun banyak, tapi soal kita nak ataupun tidak. Itu sahaja sebenarnya. Sebab tu ramai penyimpan emas, tak kira suri rumah sekalipun, mereka boleh kumpul banyak tuan-puan, 50 gram, 100 gram. Jangan terkejut, memang ada suri rumah yang kumpul berpuluh-puluh gram, malah beratus gram. Sebab apa? Mereka mula sedikit demi sedikit. Sebab dengan emas ni, akaun emas public gold, tuan-puan boleh menabung emas sedikit demi sedikit, segram demi segram. Cukup gram dalam akaun, tuan-puan boleh keluarkan 1 gram macam ni ataupun 1 dinar macam ni, kemudian pegang sendiri kat tangan tuan-puan. Macam mana kita nak mula simpan emas? Tuan-puan isi borang biru kat bawah ni, saya akan bantu tuan-puan mulakan tabungan emas gram yang pertama, seterusnya mengukuhkan kewangan tuan-puan. Kita jumpa dalam next video esok. Assalamualaikum.